antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Okey. Dan Allah akan kurniakan bantuan buat ahli Badar. Wa antum azillah, dalam keadaan pada ketika itu mereka ni lemah. Fattaqullah, takutlah Allah, sesungguhnya Allah akan membantu orang-orang yang tashkurun, bersyukur. Okey. So kalau kita tengok nama-nama ni, Umair bin Abi Waqqas, Safwan bin Wahab, Shimalain bin Abdul Amru, Muhjih bin Saleh, Akil bin Bakir, Ubaidah bin Haris. Sampai situ adalah orang-orang Muhajirin. Okay, tapi Ubaidah bin Haris dia tak ke bumi di sini. Dia ke bumi on the way ke Madinah. Oh Ustaz, dia bin dulu Ustaz. Dia bin. Ibn tu bin lah. Okey. Umair bin Abi Waqqas, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Sudah suatu mana Nabi tengok dihimpun, Nabi cek baris dekat Suqyah, dekat Madinah. Umair bin Abi Waqqas ni, dia ni masih muda remaja. Okey, dia duduk di belakang barisan tentera Islam. Pasal apa? Dia takut Nabi nampak dia. Okey. Dan Nabi suruh dia balik. Okey. Bila Nabi nampak dia, Nabi memang suruh dia balik sebab dia ni masih muda lagi. Nabi tak nak. Okey. Tapi dia menangis nak sangat, aku nak mati syahid ya Rasulullah, aku nak mati syahid. Okey, dan akhirnya dia ikut dan dia syahid. Safwan bin Wahab, ini saya tak ingat dia siapa. Zulshimalain ni, okey. Zulshimalain ni orang Muhajirin. Kenapa Shimalain? Okey, dia ni adalah individu. Shimalain ni tangan kiri dia hidup. Maknanya dua-dua tangan dia hidup. Okey. Kemudian Mahjab bin Saleh ni hamba kepada Saidina Umar. Dia antara orang yang awal dibebaskan bila Saidina Umar peluk Islam. Okey, dia dimerdekakan dan dia peluk Islam, dan dia antara yang awal yang pergi mengaji istilahnya di Darul Arkam di Mekah pada ketika itu. Akil bin Bakir, okey, seorang yang nama asal dia Ghafil. Ghafil dalam bahasa Arab khayal. Okey. So bila dia dia peluk Islam, Nabi tukar nama dia kepada Akil. Okey. Antara orang awal juga di kota Mekah yang peluk Islam. Barulah sampai Ubaidah bin Haris. Okey, sepupu Nabi yang 10 tahun lebih tua daripada Nabi. Antara 3 pemuka yang Nabi panggil untuk bertempur dengan kepala-kepala Quraisy, panglima Quraisy yang pada ketika itu. Dan selebihnya sampailah bawah ni semua adalah orang-orang Ansar. Okey. Bolehlah tengok gambar buat kenang-kenangan, nanti kita tahu. Okey.